Episod 10 kelas kripto hari ini, cikgu nak ajar benda ramai selalu skip. Cara baca candlestick chart. Kalau tak faham ini, confirm beli waktu orang jual. Candlestick bukan candle betul ya, tapi bentuk grafik yang tunjuk pergerakan harga. Satu batang candlestick mewakili tempoh masa boleh jadi 1 minit, 1 jam, 1 hari. Warna hijau maksudnya harga naik. Warna merah maksudnya harga jatuh. Setiap candlestick ada 4 bahagian. Harga buka, harga tertinggi, harga terendah dan harga tutup. Kalau harga tutup lebih tinggi daripada harga buka, dia akan jadi hijau. Kalau harga tutup lebih rendah, dia merah. Simple kan? Bila tengok chart, jangan tengok satu candlestick je, tengok corak berulang. Contoh, bila banyak hijau panjang, itu tanda momentum beli kuat. Tapi bila muncul candle merah panjang selebat hijau berturut-turut, itu mungkin tanda pelabur ambil. Candlestick ni macam bahasa rahsia pasaran. Bila dah faham, barulah kita boleh baca emosi pelabur lain. Dalam episod 11 nanti, cikgu nak ajar macam mana nak baca volume dan support resistance, senjata traders yang ramai tak guna.